Nasib. Saya ingin bangkitkan butiran 10007 bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian. Berdasarkan laporan Banci Pertanian 2024, 42.1% pengusaha pertanian berumur 60 tahun ke atas, manakala hanya 3.6% atau 1,371 orang berumur antara 15 sehingga 30 tahun. Ini menunjukkan keperluan mendesak untuk kita melahirkan pelapis muda dalam sektor pertanian. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM20 juta bagi program Agropreneur Muda Next Gen. Pada tahun 2024, penerima geran meningkat 80% kepada 815 orang dengan jumlah RM17.5 juta, menandakan minat anak muda yang semakin meningkat. Namun begitu, saya ingin tahu berapa ramai daripada mereka yang menunjukkan perkembangan positif dan dianggap berjaya serta bagaimana kementerian menilai keberkesanan program ini. Seterusnya, saya ingin menyentuh butiran 10015 bahagian pemodenan pertanian. Sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara telah menurun daripada 28.8% pada tahun 1970 kepada hanya 7.8% pada tahun 2023. Walaupun negara kini menumpukan kepada sektor pembuatan berteknologi tinggi, agenda pemodenan pertanian mesti kekal sebagai keutamaan bagi menjamin keterjaminan makanan negara. Bagi belanjawan 2026, sebanyak 20 juta diperuntukkan di bawah butiran ini. Saya ingin tahu apakah perancangan kementerian dalam menggalakkan inovasi untuk meningkatkan hasil serta memperkemaskan pengurusan pertanian melalui teknologi moden seperti drone, sistem fertigasi automatik, rumah hijau pintar dan aplikasi AI. Namun, kos tinggi teknologi dan latihan menjadikannya sukar diakses oleh petani kecil. Maka perlu ada insentif dan sokongan modal agar mereka juga mampu mengadaptasi teknologi ini. Bukan hanya syarikat besar, ia penting supaya pemodenan pertanian turut memberi peluang kepada petani muda dan usahawan tani baru. Seterusnya, saya ingin merujuk butiran 40002, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Fama ini merupakan agensi tunjang yang berperanan besar dalam memastikan rantaian makanan ke seluruh negara ini stabil. Kita semua sedia maklum, peranan Fama telah dikembangkan dari memasarkan dan memastikan bekalan pertanian. Mereka juga berperanan untuk memastikan rantaian bekalan ternakan ke seluruh negara tidak terjejas. Bukan sekadar itu, Fama beberapa kali telah menjalankan intervensi di saat kita menghadapi krisis bekalan telur ayam serta bekalan beras putih tempatan. Saya lihat ada peningkatan signifikan dari sudut peruntukan iaitu dari 18 juta kepada 33.9 juta untuk tahun hadapan. Ini satu pengiktirafan yang jelas terhadap pengukuhan peranan Fama dalam memastikan bekalan makanan ke seluruh negara stabil, khususnya dalam persiapan menghadapi bencana seperti musim tengkujuh serta menghadapi musim perayaan yang menyaksikan peningkatan permintaan bekalan makanan yang signifikan. Dalam masa yang sama, Fama juga perlu diberikan peruntukan untuk galakkan pemasaran domestik dan kepenggunaan bagi menyemarakkan lagi promosi produk pertanian dan buah-buahan tempatan ke seluruh negara. Ini merangkumi produk-produk tempatan, produk-produk pertanian tempatan yang berkualiti melalui program-program Carnival Fama serta program-program promosi di sekolah-sekolah bagi kita memberi pendedahan kepada para pelajar untuk kita mengenali buah-buah tempatan dan makan makanan buah-buahan tempatan yang sihat. Yang terakhir, Puan Pengerusi, saya ingin merujuk pada butiran 10003, Sekuriti Makanan. APPGM SDG turut melaksanakan program pembangunan kapasiti komuniti dalam bidang pertanian, termasuklah geran untuk kebun komuniti selaras dengan SDG 2 bagi mencapai keterjaminan makanan dan pertanian mampan. Saya berpandangan peranan APPGM SDG perlu diperkukuh dengan penyelarasan yang lebih baik antara agensi-agensi pertanian, terutamanya dalam pengurusan geran padanan agar projek tidak terhenti selepas bantuan one-off. Oleh itu, saya menyeru juga ahli-ahli yang berhormat yang lain untuk turut memanfaatkan dana APPGM SDG di kawasan masing-masing serta bekerjasama dalam kita memperkukuhkan pembangunan komuniti di peringkat parlimen. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Saya jemput Yang Berhormat